Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel mendengar Islam Alami Lestari Merimau. Hari ini kami nak buat hiasan reka cipta bunga bergantung. So, without wasting our time, let's get started. Jadi step yang pertama, kita nak buat batang. Kita perlukan tali rafia dan dawai dan kita gabungkan kedua-duanya. Macam ni. Seterusnya, kita ambil dawai yang lain dan kita lilitkan pada batang yang dah kita balut dengan tali rafia. Macam ni. Lepas kita dah buat batang, kita nak buat kelopak bunga. Ambil bib yang tadi, lepas tu kita lukiskan kelopak bunga yang kita nak. Kemudian, guntingkan. Lepas kita dah gunting kelopak bunga tadi, tegamkan semua kelopak bunga tu. Lepas tu, dah jadi bunga. Seterusnya, kita akan buat bunga yang berlainan. Step dia sama macam tadi. Kita buat daun pula. Step dia macam ni. Sekarang kita nak buat pasu pula. Kita gunakan botol mineral yang kita dah ambil tadi. Lepas tu kita spraykan dia. Sekarang, sediakan span dan potong span tu ikut bentuk botol tu. Macam tu. Akhir sekali, potong tali rafia dan ikat tepi botol. Dah siap dah reka cipta kami. Macam mana? Senang tak? Jangan lupa cuba tau. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.